Dulu kalau kita nak hadir dalam majlis ilmu, kita kena pergi madrasah, kita kena pergi surau, kita kena pergi masjid. Tapi sekarang ni, Allahu Akbar, Allah dah mudahkan urusan kita untuk berada dalam majlis-majlis ilmu. Orang yang berada di dalam majlis ilmu, malaikat mendoakannya. Orang yang berada di dalam majlis ilmu, malaikat akan memohon ampun untuk dia. Tuan-tuan dan puan, sekarang majlis ilmu dah berada di mana-mana sahaja. Tinggal kita je nak join ataupun tidak. Rugi sangat-sangat kalaulah seseorang itu melayani medsos ataupun sosial media tapi dia tidak memilih untuk berada di dalam majlis ilmu. Jom saya nak ajakkan kepada tuan-tuan bersama dalam semua platform kami. Kami berada di TikTok, di Ustaz Lah Official ataupun Ustaz Lah Live, dan kami berada di Rumah Biru dan juga Rumah Merah. Cari nama Ustaz Lah Official. Allahu Akbar. Tuan-tuan, segala maklumat dan juga majlis ilmu kami berada di sana. Nak join kami dalam grup pun ada juga. Kami siapkan nombor untuk kalian hubungi.